Juzuk 14. Muka surat 263. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آمنا بالله، آمنا بكتاب الله، آمنا برسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة. الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil Tuan Imam, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sehingga kepada saat dan waktu ini kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan dalam kehidupan ini. Dalam keadaan kita diberi nikmat dan kita pagi ini Allah Ta'ala rezekikan kita berhimpun bersama-sama dapat membaca daripada suratul Hijr ayat yang ke-16 sehingga ayat 23. Kita dah masuk kepada juzuk yang ke-14. Dah hampir setengah daripada Al-Quran. Kita bermula daripada Ramadan. Sekarang Rabi'ul Tsani.
Rabiul Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-16. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang yang memandangnya. Suratul Hijr, surah Hijr ini, dia dikira surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkiyah yang dinisbahkan kepada Makkah sebelum daripada hijrah. Antara kebiasaan ayat-ayat Makkiyah ini ialah ayat yang berkenaan dengan tauhid. Ayat yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Ayat yang mengajak akal manusia berfikir. Mengajak manusia menggunakan panca indera yang ada, yang telah Allah kurniakan. Dan di antara yang patut kita gunakan di sini disebutkan ialah mata kita yang ada ini. Pandangan kita gunakan untuk melihat kebesaran ciptaan Allah. Ayat 16 sebut walaqad ja'alna fis sama', sesungguhnya kami jadikan di langit itu. Pandanglah ke langit, tuan-tuan. Kalau kebiasaan di negara Arab, tuan-tuan, Arab ni memang kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang lebih kurang kita je sebenarnya. Kita pun zaman dulu pun memang tidak ada yang kita pandang. Yang paling senang adalah langitlah yang kita pandang. Apa yang perlu dipandang ke langit? Banyak kebesaran keagungan Allah. Yang Allah ciptakan langit itu bagaimana? Kita biasa baca setiap malam suratul Mulk. Bighairi amadin. Langit itu tanpa tiang. Itu pun sudah boleh kita lihat bagaimana kebesaran keagungan ilmu Allah dalam mencipta sesuatu hebat. Kalau yang diciptanya hebat, penciptanya maha hebat. Walaqad ja'alna fis sama', dan sesungguhnya kami jadikan di langit itu burujan. Buruj, bintang-bintang. Gugusan bintang di langit tidak terhitung. Tak mampu untuk kita kira berapa jumlah yang tepat. Setiap kajian ada jumpa bintang yang baru. Hebatnya bintang ni, tuan-tuan. Kalau kita bayangkan langit itu bumbung kita, siling di rumah kita, maka bintang-bintang di langit itu umpama lampu-lampu yang kita letakkan di atas. Bintang di langit tak perlu wiring, tuan-tuan. Tak perlu buat sistem macam yang kita buat. Perlukan tenaga, perlukan sumber-sumber yang boleh menghidupkan dia.
Bintang di langit berkelip dengan kelipan yang menakjubkan kita. Kita akan kata cantiknya bintang-bintang. Nak tengok waktu gelap tanpa cahaya yang menerang. Kita banyak gangguan sekarang sebab banyak lampu-lampu. Kalau dekat KL tu tuan-tuan langsung tak nampak bintang. Pergi KL malam nak tengok bintang, tak jumpa. Sebab cahaya daripada bawah terang benderang. Dekat KLCC tak nampak bintang. Jadi nak tengok bintang, datang Bukit Kapar. Sebab Bukit Kapar gelap. Lampu jalan pun tak ada. Jalan pun rosak. Itu nasib kita di Bukit Kapar. Boleh tengok bintang. Burujan, bintang-bintang. Banyak tuan-tuan ya. Wa zayyannaha lin-nadhirin, dan kami telah menghiasi langit itu. Langit tadi kalau kata kosong saja tuan-tuan, macam rumah kita kosonglah. Tetapi Allah sebut zayyannaha, kami hiaskan dia. Hiaskan dengan bintang-bintang. Baru dia nampak suatu yang menarik dan indah. Lin-nadhirin, bagi orang yang memandangnya. Apa makna nazir tuan-tuan? Ayat Quran sebut lin-nadhirin. Soalan kita, apa makna nazir? Sebelah Bilal tanya dah, nazir apa? Kita menggunakan perkataan nazir. Inilah dia ni. Sama aja. Nazir. Ambil bahasa Arab, guna istilah, letak bahasa kita, nazir. Apa nazir? Kalau tanya terjemah nazir apa? Quran dah terjemah kan, dah kita tengok. Bagi orang yang memandangnya, lin-nadhirin. Jadi nazir, orang yang memandang. Kita di Selangor, sistem kita tuan-tuan, setiap masjid ada nazir. Itu Selangor. Tetapi bagi negeri-negeri lain, dia masjid dia tak guna nazir. Tetapi masjid dia guna pengurusi. Macam cerita yang baru ni, kawan kita pengurusi masjid letak jawatan. Sedih kita tuan-tuan, sedangkan masjid itu namanya hebat seantero alam. Letak jawatan pengurusi. Tak tahulah bagaimana ahli jemaah itu membuat analisa dan sebagainya. Masjid asalnya ada pagar. Bila pengurusi itu menguruskan masjid, dia buangnya pagar. Agaknya itu jemaah marah. Jadi masjid yang menggunakan nama pengurusi, dia ada nazir juga tuan-tuan. Tapi nazir tadi dia memegang beberapa masjid. Artinya nazir itu pegang peringkat daerah lah contohnya. Macam kita juga, kalau di Selangor ada nazir juga, nazir pelajaran dia panggil. Nazir sekolah, tu nazir. Di sekolah ada guru besar, ada pengetua. Di peringkat jabatan, peringkat kementerian ada nazir. Ini nazir. Kerja dia memandang, memantau. Okey, itu lin-nadhirin, bagi orang yang memandang. Yang ada penglihatan. Tanya orang buta tak nampak lah tuan-tuan. Ceritalah bintang tu cantik ke, langit itu besar ke. Dia tidak mampu melihatnya. Tetapi sedarlah kita tuan-tuan, berapa ramai orang yang Allah tidak rezekikan penglihatan mata, tetapi mata hatinya terang. Mereka lebih memahami kebesaran Allah berbanding dengan kita.
Ayat Al-Quran ini mengajak kita gunakan mata kita melihat kebesaran Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, akhirnya membawa kepada hati kita tunduk dan takut kepada Allah. Bukan menggunakan penglihatan kita rasa semakin diri kita besar. Ini kita ada mata tengok diri kita. Oi, cantik diri aku, besar diri aku, hebat kuasa aku, ramai teman-teman aku. Melihat kebesaran diri. Sebenarnya Allah Ta'ala bekalkan mata untuk melihat kebesaran Allah. Itu ayat 16. Ayat 17, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Allah Ta'ala walaupun dia telah mencipta, membina langit yang demikian hebatnya, Allah Ta'ala sebut wa hafiznaha, kami jaga langit itu. Kalau ayat sebelum ini Allah Ta'ala jaga Quran, tuan-tuan. Muka surat sebelah tu, ayat nombor berapa? Ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sama juga Allah Ta'ala guna perkataan hafiz. Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala yang menjaga Al-Quran. Ayat 17, wa hafiznaha, kami jaganya langit tadi. Kenapa? Adakah takut langit tu runtuh? Kita jaga harta kita, jaga rumah kita, sebab kalau tak jaga, rumah kita reput. Rumah kita lapuk. Rumah kita akan retak sebab lori besar-besar lalu. Tapi semenjak seminggu ni rasa lori dah kurang dah, tuan-tuan. Ke tuan-tuan dah tutup jalan, tak bagi lori masuk. Ni kalau tidak pagi-pagi ni sibuk dah. Allah Ta'ala jaga min kulli syaitanir rajim, dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk. Langit yang kita nampak terbentang luas, tidak bertepi, tak jumpa hujung langit. Walaupun dalam lagu ada kita dengar cerita tentang kaki langit. Tak ingat dah lagu tu. Ada kaki ke langit ni? Allah Ta'ala jaga daripada syaitan. Syaitan ini dia gaib, halus. Kita tak mampu menembusi langit sebab jauhnya kedudukan bumi dengan langit. Ayat 18 disambung lagi, macam mana syaitan ini kerja dia, tuan-tuan. Kenapa dia nak pergi ke langit ini? Ayat 18, illa man istaraqas sam'a, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat. Fa'atba'ahu shihabun mubin, lalu dia dikejar semburan api yang terang. Syaitan ini dia nak ke langit, tuan-tuan. Dia nak naik, dia nak mendengar berita-berita. Apa yang berlaku di dunia kita, di langit dah pun dibincangkan oleh penduduk langit. Macam kita nak buat apa-apa pun sama, tuan-tuan. Dah berbual dulu dah. Minyak kita nak turun ni, dah berbual lama dah. Bertahun-tahun dah sebut. Jadi tu yang kena tahu berita-berita tu. Jangan bila berlaku baru kita terkejut.
Jadi syaitan tadi, dia nak tahu berita-berita apa yang akan berlaku di bumi. Dia mencari berita-berita yang dibincangkan oleh malaikat-malaikat di langit. Sebab malaikat dia ada tugas-tugas dia. Kenapa dia perlu berita-berita ni, tuan-tuan? Syaitan, kenapa dia perlu berita langit? Syaitan ini tidak ada lain tujuannya untuk menyesatkan manusia-manusia. Manusia hidup di bumi tak tahu berita-berita yang akan berlaku. Jadi syaitan tadi mendapatkan berita dan dia sampaikan kepada wakil dia, ejen-ejen dia di bumi. Siapa selalunya, tuan-tuan? Tok Nujum, tukang ramal, apa lagi? Dia meramalkan gaya-gaya macam betul ramalan dia. Sedangkan dia itu mendapat berita daripada syaitan. Syaitan tadi ambil berita curi-curi daripada langit. Dan syaitan ini sifat dia, walaupun dia dapat berita daripada langit, sampai ke bawah dia ada tokok tambah. Itu perangai syaitan. Dalam erti kata, dalam bracket sebut bohong. Itu kerja syaitan. Kalau dia dengar-dengar berita macam A, bunyi macam A, tapi dia turun bawah, dia cerita dekat ini, dia kata B. Nunjukkan bohong itu. Tujuan dia untuk menyesatkan manusia. Berapa ramai daripada kita bila sakit jumpa juga tukang-tukang yang begitu. Yang sakit tu kata, engkau ni sakit ni sebab orang sebelah engkau je. Engkau duduk sebelah dia tu yang kau sakit. Kita pun kata, oh gitu ya, tak boleh duduk sebelah dia. Tak boleh, engkau tak boleh duduk sebelah dia. Kita pun percayalah dengan syaitan itu. Percayalah dengan berita bohong itu. Akhirnya hilang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit daripada Allah. Itu yang kena pegang. Bukan orang yang mendatangkan sakit. Habis sihir. Sihir itu juga semua daripada propaganda syaitan. Okey, itu ayat 18. Tahulah kita bahawa syaitan ini tugas dia mencuri-curi berita di langit. Tapi apa berlaku? Fa'atba'ahu shihabun mubin. Syaitan ini bila dia cuba-cuba nak dekat dengan langit, shihabun mubin, ada semburan api. Itu yang kita dengar berlentung-lentang di langit itu. Kuatnya semburan bunyi. Kuatnya api. Ada yang kena syaitan itu, tuan-tuan. Ada yang tak kena. Dia bila dengar macam tu, dia lari, dia takut, tuan-tuan. Kalau kena tepat, mati dia juga, tuan-tuan. Kalau kena sikit, dia cedera. Itu bila cedera tu mulalah jadi macam-macam tu, tuan-tuan. Biol juga dia. Yang selamat menyorok tu tak kena lah. Illa kecuali. Okey. Itu ayat 18. Ayat 19, wal arda madadnaha, dan kami telah menghamparkan bumi. Okey, habis dah cerita langit, tuan-tuan. Cerita bumi pula. Wal arda madadnaha, dan kami telah menghamparkan bumi. Wa alqaina fiha rawasi, dan menjadikan padanya gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Apa yang Quran cerita ni, tuan-tuan, depan mata kita semua kita nampak. Kalau tadi cerita langit, kita nampak dah langit. Disebutkan bintang, kita nampak bintang di langit.
Kalau ayat lain cerita matahari, cerita bulan, semua berdepan mata. Tetapi kenapa manusia masih lagi gelap mata hati untuk menerima keagungan dan keesaan Allah? Dan cerita bumi, kita pun sama, kita dah melihat bumi yang terhampar. Setiap hari kita berpijak di bumi nyata. Kalau langit tadi tanpa tiang, bumi Allah hamparkan tanpa apa, tuan-tuan? Dalam bahasa lain, tanpa batang, dia kata. Oh, kita nak buka sesuatu tu mesti ada dia punya tulangnya. Tapi bumi tak ada bertulang. Terhampar yang demikian hebat. Bahkan 7 lapis pula ke bawah tu. Dalam bumi tu lagi banyak macam-macam benda lagi yang dijumpai. Semuanya menjadi manfaat kepada manusia. Oh, bila dikaji bab bumi tu, ahli geologi ke, ahli kaji bumi ke, ahli apa ke, tuan-tuan, bila melihat kepada kebesaran Allah, mereka benar-benar meyakini depan mata. Kita dengar-dengar je, tak pernah masuk dalam bumi. Tunggu masuk dalam kubur je lah. Wal arda madadnaha, bumi yang kami hamparkan. Tengok, jangan sekadar menggunakan kehidupan ini, tapi tengok, lin nazirin, tengok, fikir. Bukan tengok saja macam Nazir, cerita Nazir tadi kan Nazir. Bukan dia tengok saja, dia fikir. Apa yang tak kena, apa yang perlu dibaiki. Itu peranan dia. Kami hamparkan bumi, wa alqaina fiha rawasi. Kami jadikan padanya gunung. Rawasi ini paku, tuan-tuan. Kalau terjemah tadi, kami jadikan gunung ganang, sekadar gunung ganang, tapi asal maknanya paku, pasak. Gunung ini, bukit-bukit ini menjadi pasak kepada bumi. Barulah bumi ini stabil, ada kekuatan. Tapi bila dah dibuang bukit, dibuang gunung, bumi dah tak stabil, tuan-tuan. Jadi semuanya menunjukkan cantiknya ciptaan Allah. Ada keperluan. Wa ambatna, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu. Min kulli syai'in mauzun. Mauzun, perkataan dia sama dengan mizan. Kita selalu bila bincang hari akhirat, kita ada hisab, kita ada mizan. Ayat ni sebut mauzun, dia ada timbangan dia. Allah Ta'ala sebut cerita bumi. Dan di bumi ini Allah Ta'ala ciptakan, tumbuhkan sesuatu tadi, ada timbangan dia. Ketimbang dia panggil. Di Bukit Kapar, apa yang sesuai tumbuh-tumbuhan? Nenas sesuai Bukit Kapar. Bunga-bunga, landscape, sesuai Bukit Kapar, meriah. Nak bunga, datang Bukit Kapar. Tapi kalau harum manis, kena pergi Perlis. Limau Bali, kena pergi ke Ipoh. Durian, nak pergi mana? Pergi Pahang, Musangking. Mauzun, seimbang. Allah Ta'ala buat sesuatu itu ada ukuran dia. Ada kira-kira dia. Bukan tumbuh sebarangan. Yang ini sesuai kat sini, ini sesuai kat sini, ini kat sini. Oh, Masya Allah. Kita tanam pokok pisang, tuan-tuan. Tapi pisang yang ni buah dia kecil, yang pisang ini buahnya besar. Siapa yang buat tu?
Allah. Pokok nampak macam sama. Allah. Barulah kita seimbang. Di Afrika, tuan-tuan, binatang-binatang dia macam mana? Tempat kita binatang-binatang macam mana? Oh, sesuai Allah Ta'ala buat. Tapi kita dah menghapuskan sistem alam sekitar kita. Itu yang lari sikit tu. Kita selalu dengar binatang-binatang di hutan sudah masuk ke kampung. Sebab apa? Sebab hutan dah tak ada. Salah kita tak jaga hutan. Dulu binatang di hutan, hutanlah. Buah-buah di kampung dia tak kacau. Sekarang buah di kampung dia kacau. Sebab dia hutan sudah kita musnahkan. Kita yang mengganggu sistem. Allah Ta'ala dah buat tadi, mauzun, dah sesuai dah. Bukit dekat situ, hutan dekat sini, sungai dekat situ, lembah dekat sini. Kita sekarang, kita banjir je. Orang dulu tak ada banjir pun. Sebab apa? Sebab kita yang memusnahkan. Tengok sungai, kita tambak. Tengok parit, kita tutup. Bila hujan, air tak jalan. Banjirlah dia, tuan-tuan. Okey, itu ayat 16. Ayat 19. Ayat 20. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Ma'ayish. Allah Ta'ala jadikan bumi ini keperluan hidup manusia. Maknanya manusia ini memang sesuai hidup di bumi. Nak duduk di langit manusia tak sesuai. Kehidupan di langit berbeza. Nak hidup di planet-planet lain tak sesuai. Tapi kita ni dalam sejarah moden kita ni, ada negara yang asalnya tidak bernegara. Ni, kita hari ni. Dia asalnya tidak ada negara. Dalam sejarah lama, dia tak ada negara. Tapi bila dia ada negara, rupanya dia merampas tanah negara orang yang sebenar. Dia merampas hak orang. Buat negara dia. Ini yang dipanggil negara haram. Dia baru bermula sejarah berapa puluh tahun saja. Kita tanah Melayu, Nusantara, Asia Tenggara, ratusan tahun. Maknanya kita tanah Melayu ni lama dah. Memang inilah dia ni. Tukar bahasa Inggeris jadi Malaysia. Malay itu Melayu juga, tuan-tuan. Bila terjemah, tanah Melayu makna dia. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشْ. Kami jadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan. Nak makan di bumi, nak minum, nak hidup, nak berkeluarga. Kalau pergi planet lain, kita tak berkembang keluarga kita. Tak jadi benih kita. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Kita ada anak, kita rasa kita bagi makan anak. Quran kata bukan kamu bagi pun. Kita rasa kita bos. Kita bagi gaji dekat orang. Kita rasa kita buat baik dah tu. Quran kata bukan kamu bagi rezeki. Jadi jangan kita merasakan kita tetapi rasakan Allah. Wa man lastum lahu biraziqin. Bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka. Ayat seterusnya 21. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Ini umum lagi ayat ni, tuan-tuan. Wa in min syai'in. Tidak ada apa sesuatu
satu pun. Sekecil-kecil benda sehingga kepada sebesar-besar benda. Yang kamu nampak, yang kamu tak nampak. Yang kamu boleh rasa, yang kamu tak boleh rasa. Illa indana khazainu. Melainkan pada sisi kamilah khazanah. Segala-galanya milik Allah. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Allah Ta'ala buat sesuatu sesuai dengan ukurannya. Kita dua kaki. Puas hati tak dua kaki, tuan-tuan? Ke nak tiga kaki? Bayangkan kalau manusia tiga kaki macam mana? Itulah tuan-tuan. Pandang diri kita, kenal Allah. Cantiknya, wa ma nunazzilu, tidak kami jadikan satu ikut ukurannya. Jadi inilah ukuran manusia. Allah, dua tangan, dua kaki. Hidung kita ni lubangnya ke bawah. Kalau pusing ke atas, lubang ke atas. Boleh bernafas tak? Boleh juga. Tapi kalau naik motor hujan, jawabnya tak ada air lah, tuan-tuan. Kan Allah buat cipta sesuatu tu cantik. Kita berjalan dengan perjalanan yang cukup cantik. Monyet, tuan-tuan, ada dua kaki, ada dua tangan. Tapi macam mana dia berjalan? Tak cantik pada kita. Tapi kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi. Boleh panjat tiang elektrik pula. Dia pegang wayar elektrik, tuan-tuan, selama je lalu ke atas. Kita tak boleh. Okey, itu ayat 21. Ayat 22, wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Dan kami telah meniupkan angin. Ini cerita angin pula, Masya Allah. Kalau tak boleh berfikir lagi, tuan-tuan, apa lagi? Quran ni ajak kita fikir. Satu-satu disebut apa yang Allah cipta tu. Apa yang ada di sekeliling kita. Tak perlu fikir jauh-jauh. Angin pula, tuan-tuan. Apa tujuan angin? Lawaqih. Diterjemahkan di sini untuk mengahwinkan tumbuh-tumbuhan. Jadi semua sesuai dengan ilmu tumbuh-tumbuhan. Nak tanam pokok, jangan tanam satu, orang tua kata. Orang tua tu nama orang tua, tapi sebenarnya sesuai ilmu dia dengan cerita Quran. Kita tanam pokok kurma. Kenapalah tak berbuah? Lama tak berbuah. Oh, kau tanam sebatang je, tanam dua batang. Tanam jangan jauh-jauh, dekat-dekat sikit, biar dia sentuh-sentuh lagi, cepat lagi. Begitu pula. Lawaqih, angin tadi. Ini yang kata pendebungaan tadi. Angin tiup bunga ni, bawa ke sana, dah jadi kahwin tumbuh-tumbuhan. Karnival baru ni ada cerita pertanian kan. Tak bawa ayat ni. Bawa juga. Oh, bagus. Hebat kita punya pakar pertanian kita. Fa'anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan hujan dari langit. Angin tadi, peranan dia juga ada kaitan dengan hujan. Itu cerita angin tadi. Kemudian sambung, fa'anzalna minas sama'i ma'a. Awan tadi bergerak, berarak, berkumpul, bersama, berkahwin, akhirnya hujan turun. Kalau angin itu tidak meniup awan, awan pun diam. Seorang sana, seorang sini. Dia tak jadi, tak berkumpul. Fa'asqainakumuhu, dengan air hujan yang turun tadi, kami beri minum kamu.
Kalau belajar bahasa Arab tuan-tuan, bahasa Arab ni ini antara kalimah yang panjang ni. Asqainakum ada berapa huruf? Oh, panjang tu. Biasa jumpa 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dia panggil sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Kalau yang ni banyak. Asqainakum. Banyak kalimah, banyak huruf dia dalam satu kalimah. Kami beri minum kepada kamu dengan air hujan tadi. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Allahu akbar tuan-tuan. Kita usaha je. Kita ambil air, kita masuk dalam botol. Ada air tak dalam botol? Ada? Tak ada, ada kosong ni. Biasa ada. Kita simpan air dalam botol, kita rasa kita simpan. Tapi Quran kata bukan kamu yang simpan. Kamu usaha sahaja letak dalam botol air. Tangki rumah kita standby. Kadang kita buat tangki rumah. Kita buat kolah. Kita rasa, oh kita lah tu, aku kalau air putus seminggu pun tak apa, aku ada tangki. Paip pecah mana-mana pun aku masih ada air. Kita rasa diri kita. Quran kata, wa ma antum lahu bikhazin, bukan kamu yang simpan tu. Aku yang simpan untuk kamu. Kita ada sungai banyak di tanah Melayu. Allah yang simpankan. Tetapi air untuk kita minum bayar mahal tuan-tuan. Di Mesir, pengalaman kawan-kawan kita tuan-tuan, di Mesir tak banyak sungai macam tanah Melayu. Sungai yang terkenal di Mesir, Sungai Nil. Itu pun hulunya di negara lain, kualanya di negara lain. Tetapi harga air murah. Ini rasa pelik juga. Kita sumber air banyak, tetapi nak bayar bil air terasa mahal. Dulu je lah kita pernah merasa Selangor ni 20 meter free air. Masa tu free, kita sedap pakai. Tapi itu yang sebut, wa ma antum, bukan kamu yang simpan air itu, aku yang simpan. Ya? Dan ayat terakhir, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Akhir sekali ayat ini sebut, kamilah yang benar-benar menghidupkan. Bukan sebab kamu makan kamu hidup, bukan sebab kamu minum kamu hidup, tapi kami yang menghidupkan. Bukan sebab kamu sakit kamu mati, bukan sebab kamu jatuh bangunan kamu mati, bukan sebab kamu kena buli kamu mati, kami yang mematikan. Wa in wa nahnul warithun, kami yang mewarisi, menjadikan bersambung-sambung warisan itu. Itu ayat 23, ayat terakhir pagi ini tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung 24 zuhur nanti insyaAllah. Itu je tuan-tuan pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan terus beri kekuatan, kesihatan yang baik, kemudahan segala urusan, disembuhkan segala penyakitnya, diterima segala doanya, dimakbulkan segala permohonannya. Ampun maaf daripada saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.